Kenapa saya pilih bidara? Kalau nak buat farm ni, banyak pokok lain yang saya boleh tanam. Tapi ada sebabnya kenapa saya pilih bidara untuk perjalanan mereka flat farm untuk kali ini. Permulaan bidara ni, saya bermula daripada kedai lama saya dekat Jalan Hutan Kampung, iaitu ada seorang hamba Allah yang datang ke kedai. Dia minta saya untuk menanam 2 pokok bidara di depan kedai, sebagai tanaman yang boleh memberi manfaat. Sejak daripada itulah saya bermula menanam pokok bidara yang saya ambil daripada pesanan daripada nursery juga. Saya minta abang nursery yang datang ke kedai saya ataupun customer saya membawa 2 pokok dan 2 batu bidara untuk saya mula tanam di kedai. Bila saya mula menanam 2 batu bidara depan kedai tu, ada orang datang ke kedai, mereka mula tanya, dan saya pun terfikir kenapa saya tak mula menanam untuk lebih banyak dan lebih besar untuk komersial pokok bidara ini, sebab dia banyak manfaat kepada orang Islam lah khasnya. Dan pokok ini juga banyak khasiat dan boleh dikomersialkan pada masa akan datang. Pada situ saya fikir, kalau saya nak serius dalam mereka flat ni, kenapa saya tak tanam sendiri pokok bidara. Tak dari itu saya mula belajar. Dulu saya pandang bidara ni macam satu pokok, tapi bila saya dah start tanam ni, pandangan saya sedikit berbeza berkenaan dengan pokok bidara ini. Contohnya macam cara hidup pokok bidara, cara tanah yang digunakan, dan cara cuaca dan sebagainya, menyebabkan saya mula belajar berkenaan dengan pokok bidara inilah, dan berbagai lagi yang saya akan kongsikan pada episod yang seterusnya. Setelah berlaku daripada semua cerita-cerita tadi, saya buat keputusan untuk menanam pokok bidara jenis Arab, Ziziphus mauritana. Itu adalah nama saintifik pokok bidara Arab. Pada peringkat awalnya saya menanam Ziziphus mauritana ni bukan untuk komersial dan sebagainya, tapi adalah untuk mula belajar. Ia adalah sebahagian daripada proses yang telah saya lalui, dan saya cuba hari ini belajar satu persatu dan cuba memahami berkenaan dengan bidara jenis Arab. Saya mula fikir kalau saya nak maju ke hadapan 5 hingga 10 tahun ke hadapan, saya bukan hanya tahu tentang produk, tapi saya perlu tahu di belakang tabir apa kandungan. Contohnya kandungan bidara, saya perlu faham daripada balik belakang itu, dan saya pula faham dan saya mahu mula menanam bidara jenis Arab ini untuk visi jangka masa panjang 5 hingga 10 tahun ke hadapan, insyaAllah. Saya tak tahu berapa lama pokok bidara yang saya tanam ini boleh berkembang, dan saya daripada hari ini saya akan mula belajar dan cuba berkembang bersama-sama dengan proses penanaman bidara ini untuk aset jangka masa panjang, dan boleh memberi nilai kepada saya dan Reka Flat dari segi peladangan, penanaman dan pertanian dalam bidang Reka Flat untuk masuk kategori farm, produk dan sebagainya yang boleh membawa Reka Flat ini satu nama yang terkenal di serata dunia, insyaAllah. Satu hari nanti kita tengok adakah dia boleh berkembang atau sebaliknya. Saya masih dalam belajar, dan sekarang ini adalah proses fasa pertama Reka Flat. Jumpa lagi.